Rasa lapang bila masuk rumah dan nampak tuala tersusun, sejadah tak berlonggok, pakaian solat tergantung kemas, dan baju yang dipakai sekejap tadi tak lagi dicampak merata. Benda kecil macam ni sebenarnya sangat besar kesannya pada emosi harian. Itulah yang buat aku terus rasa serasi bila mula guna rak penyidai stainless steel ni. Dari hari pertama, suasana rumah terus berubah. Nampak lebih teratur, lebih bersih dan lebih menyenangkan. Dalam rumah, antara benda paling kerap kita urus setiap hari ialah tuala, sejadah, telekung, kain pelikat dan pakaian yang tak sempat nak lipat sebab pakai sekejap saja. Kalau semua ni dibiarkan atas kerusi, belakang pintu atau hujung katil, lama-lama rumah nampak serabut. Bila aku guna rak ni, semua barang ni ada tempatnya sendiri. Tuala mandi boleh sidai elok, cepat kering dan tak berbau. Sejadah lepas guna boleh terus sidai, tak perlu bersepah. Pakaian solat pun boleh diasingkan, tak bercampur dengan baju harian. Baju yang nak dipakai semula esok pun boleh terus sidai tanpa perlu masuk almari. Semua variasi rak ni berkongsi asas yang sama. Benda diperbuat daripada stainless steel, jadi memang sesuai untuk kain yang selalu digunakan. Sekejap sahaja kemudian sidai semula. Struktur dia pula jenis floor standing, berdiri sendiri tanpa perlu tebuk dinding. Ni buatkan rak ni sangat fleksibel, nak diletakkan di mana-mana, sahaja ikut keselesaan sendiri. Dari segi kestabilan, tapak lebar dan rangka yang seimbang buatkan rak ni yakin bila digunakan untuk pakaian basah. Tuala, sejadah, telekung dan kesemua kain boleh digantung serentak tanpa goyang. Reka bentuk bertingkat yang ada. Pada semua variasi sangat membantu untuk asingkan kegunaan. Bahagian atas boleh fokus pada kain untuk solat seperti kain pelikat, telekung dan sejadah. Bahagian bawah pula sesuai untuk baju yang dipakai sekejap dan nak guna semula. Susunan ni buatkan setiap barang mudah dicapai, tak bercampur dan lebih terjaga kebersihannya. Satu perkara yang aku paling hargai, rak ni jimat ruang. Ia gunakan ruang menegak, bukan melintang. Jadi walaupun duduk rumah kecil atau apartmen, masih boleh wujudkan sudut khas untuk tuala dan pakaian tanpa buat ruang rasa sempit. Palang yang disusun dengan jarak sesuai bantu pengudaraan, jadi tuala cepat kering, kurang bau dan lebih selesa digunakan semula. Dari situlah rutin mula berubah. Lepas mandi, tangan automatik capai rak. Lepas solat, sejadah terus disidai. Lepas tukar baju, pakaian yang masih bersih tak lagi disidai di atas birai kerusi. Bila benda kecil ni dah teratur, kita akan perasan perubahan lain. Rumah nampak lebih tenang. Cari tuala jadi mudah. Pakaian solat sentiasa kering dan bersih. Baju yang nak pakai semula tak berbau. Dan yang paling penting, mental kita pun rasa lebih ringan. Sebab tak perlu hadap visual yang berselerak setiap hari. Rak penyidai ni bukan sekadar tempat sidai. Ia sebenarnya alat bantu bina rutin rumah yang lebih terurus, lebih bersih dan lebih selesa. Segeralah check out sekarang sebelum sold out.